Brother ni beli OnePlus 5T punya skrin online tau, dari China. Mahal juga, dalam 400 lebih. Jadi diminta tolong aku tukarkan skrin dia yang ada lightsaber dua line tu. Kau nampak tak? Hijau dengan ungu. Jadi aku cakap kat dia, bang, saya buka skrin abang ni elok-elok tau. Video ni kau tengok yang dah terbuka tu sebab aku dah buka lah. Makan masa 20 minit juga aku nak buka tu. Brother tu pun tunggu. Aku cakap sorry lah bang, lambat sikit sebab saya nak selamatkan skrin abang ni. Kalau emergency abang boleh pakai balik skrin tu. Takkanlah nak beli lagi satu. Bukan murah bang, 400 lebih kan abang beli, kata ho. Lepas tu aku tolong pasang. Aku cakap kat dia, bang, kalau saya pasang ni, saya upah pasangnya tau, waranti tak ada. Dia kata tak apa bang, memang nak minta tolong cari orang pasang je. Sebab kebanyakan kedai ada yang tak terima. Memanglah kata, sebab risiko tu tinggi sangat. Kadang-kadang customer ni kita tak tahu. Walaupun kita ambil upah tukar, bila dia pakai seminggu, rosak dia cari kita. Padahal kita tolong upah tukar je, waranti tak ada. Itulah bang, saya faham benda tu yang abang cakap. Jadi aku pun buatlah apa yang patut. Yang ni dia beli grade ori tau. Sebab tu mahal, dari China tapi lambat lah. Tapi dah siap tu. Mantap bosku.